Kalau cerita pasal ni tuan-puan, dia ada cara macam nak kenal, macam nak baca. Contoh ni kan, kalau saya baca dia akan bunyi macam ni. Kaf ha ya ain sad. Pasal apa pula ada duk tu Ustazah? So itu huruf qalqalah ke Ustazah? So huruf apa yang kategori lantunan? Qalqalah. Qalqalah tu lantunan lah. Okey, apa huruf dia? Senang je. Hari ni tuan-puan, tadi dah makan kan? Ada kotor tak kat baju? Baju dah kotor tuan-puan. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor, amboi. Tu semua cara simple, mudah nak bagi faham, nak bagi ingat. Tu je. Okey, ba, jim, dal, qaf, ta. Ada tak huruf sad? Tak ada. Sebab ejaan. Baguslah tuan-tuan. Baguslah. Contoh ni, kalau nak baca dia, tuan-puan kena keluarkan dia. Eja. Sebab tu saya cakap penting nak kenal huruf. Ni, kalau tadi tak tahu nak baca ni, nak cakap huruf apa ni? Dia kena sebut huruf. Kaf. Lepas tu, ha, ya, ain, sad. Eja sad macam ni tuan-puan. Sad, alif, dal. Sebab tu mati dia kena dengan dal. Qalqalah tak? Baju dah kotor tadi ada tak dal? Oh, ada. So, dia kena lantun. Sebab tu kat sini, kalau yang panjang, yang mana je? Yang panjang 6 mana? Kaf, ain, sad. Kat sini, 2 je. Kalau ikut dia ada cerita lah 2 hukum apa dia kat sini, tapi faham 2 je. Kat sini dia ada pula dengung. Ni nun mati, kalau cerita pasal hukum tajwid tuan-tuan nun mati betul dengan huruf sad. Kategori? Yes. Ikhfa hakiki. Ikhfa ni senang cakap di dengung. Kaf ha ya ain sad. Rugi tau kalau tak follow. Cepatlah tekan button follow TikTok ni. Hari-hari kita ada pengajian benefit untuk anda.